Kenapa ramai yang tak puas walaupun sudah cukup? Pak Cik nak cerita tentang satu perkara yang jarang orang cakap dengan terus terang. Ada orang gaji 5,000 tapi dia syukur. Ada orang gaji 15,000 tapi dia gelisah setiap hari. Bezanya bukan duit. Bezanya adalah cara dia fikir tentang duit. Salah satu bab paling penting dalam buku Psikologi Rezeki adalah tentang perkara ni, bagaimana jiwa kita membuat keputusan tentang cukup atau tidak cukup dan kenapa keputusan itu selalu terasa salah. Ramai kita fikir, nanti duit jadi banyak baru saya tenang. Nanti duit jadi banyak baru saya syukur. Nanti duit jadi banyak baru saya boleh tolong orang. Tapi Pak Cik pernah kenal jutawan yang tak pernah syukur. Dan Pak Cik pernah kenal orang yang bergaji sederhana tapi tenang dalam hati. Masalahnya bukan nombor dalam akaun. Masalahnya adalah nombor dalam kepala. Cara kita fikir, cara kita bandingkan, cara kita menilai diri sendiri. Buku Psikologi Rezeki ini dibuka dengan soalan mudah. Apa yang kamu percaya tentang wang dan dari sana semuanya berubah. Sebab kalau kita tak faham jiwa kita sendiri, tiada bajet yang sempurna akan selesaikan masalah kita.